Hau daripada Yorking Vanakkam. Saya Syed Saddiq melapor daripada studio bernama. Dan di sebelah kiri saya, kenalah sahut. Bella Sila. Ada macam foya-foya. macam nakal-nakal lah. Nakal-nakal. Tapi Playboy. tapi saya cuma nak katakan bahawa Bella sahut dan kata ini adalah bau yang dia paling suka. Nampak tak type Bella macam mana? Bahaya. Astaghfirullahalazim. Tidak Playboy yang aku pakai. Yang memang Cok. Saya nak tanya soalan lah. Saya nak tanya soalan susulan. Boleh? Tan Sri Speaker, saya nak tanya soalan susulan. Macam mana you tahu bau Playboy? Sudah. Macam ada pengalaman yang agak luas. Tak. Kenapa you cakap itu adalah bau karakteristik bagi orang Playboy pakai? Sebab wah, tak sabar nak tahu ya. Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Bagi peminat Bella Astila dan Syed Saddiq ataupun lebih dikenali dengan panggilan Bas, pastinya tertunggu-tunggu akan live dari mereka berdua. Pada video kali ini sangat istimewa kerana mereka berdua tampil mempromosikan produk wangian bersama. Mari kita lihat kemanisan pasangan dua secoli ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Hau daripada Yorking Vanakkam. Saya Syed Saddiq melapor daripada studio bernama. Dan di sebelah kiri saya, kenalah sahut. Bella Sila. Ada Korbannya orang sebelah ni. Tapi kita betul-betul sekarang melaporkan daripada sebelah bangunan bernama. Betul. Betul tu YB? Bella bukan memang... Bella tak pernah nak jadi telecaster. Tak pernah cubalah. Bella daripada kecil dia ada 3 impian, 3 P. Pramugari, penyanyi. Kenapa lagi satu P yang salah tu? Pramugari, penyanyi, pensyarah. Nasib baik. 3 P. Sedua kecil dah pasang impian. So nanti nak jadi pensyarah lah, boleh ke? Kenapa tak boleh? Okay. InsyaAllah. Ni tak... Saya nak cakap apa? Hai, okay. Thank you sebab teman. So Bella tak bersorangan hari ni. Sebelum ni bersorangan ke? Pernah aja seorang. Oh ya ke? Masa tu. Nak cakap. Okay, hari ni macam korang nampak dekat depan ni, sebab every time orang jumpa Bella, orang akan tanya Bella suka apa. Sebenarnya Bella suka benda yang wangi-wangi. So apa yang paling dekat adalah perfume. Betul? Betul ke tak? Saya boleh sahkan. Jadi as you can see kat depan ni kita ada beberapa